Dalam dunia kepimpinan, integriti adalah asas yang menentukan jatuh bangunnya sebuah negara. Kisah Presiden Soeharto bersama skandal keluarga dan asetnya menjadi bukti bagaimana rasuah dan penyalahgunaan kuasa boleh menghancurkan kepercayaan rakyat. Selama lebih 30 tahun, kuasa yang terlalu tertumpu membuka ruang kepada penyelewengan, kekayaan luar biasa, keluarga dan keruntuhan kepada sistem pemerintahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, Grup 15 membawakan sebuah dokumentasi khas untuk memahami bagaimana kegagalan integriti telah membawa kepada salah satu kes rasuah paling besar dalam sejarah moden, iaitu kes rasuah Soeharto, Aset dan Keluarga 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq ingin menceritakan serba sedikit tentang latar belakang siapakah Presiden Soeharto. Soeharto ialah Presiden Indonesia yang kedua yang memerintah negara dari tahun 1967 hingga 1998. Beliau berkuasa selama 30 tahun di bawah era yang dikenali sebagai Orde Baharu. Pemerintahan Soeharto terkenali kerana stabil dari segi ekonomi tetapi dikritik kerana kes rasuah. Siapakah yang terlibat? Orang-orang yang terlibat ialah Soeharto sendiri, ahli keluarga dan juga beberapa tokoh politik dan usahawan besar. Organisasi syarikat yang terlibat. Antara entiti yang sering dikaitkan dengan Soeharto termasuk Yayasan Soeharto dan beberapa syarikat milik keluarga seperti PT Citra, Lamtoro, Gung serta PT Timur Putra Nasional. Di manakah kes ini berlaku? Lokasi utama ialah di Jakarta, Indonesia dan termasuk di luar negara di mana berlakunya di Switzerland dan Singapura. Kronologi kes rasuah Presiden Soeharto, skandal keluarga dan aset 1998. Pada tahun 1967, Soeharto dilantik sebagai Presiden Indonesia selepas kejatuhan Presiden Soekarno. Beliau menubuhkan sistem pemerintahan Orde Baru yang menekankan kestabilan politik dan pembangunan ekonomi. Dalam tempoh ini, Soeharto mula memberi keistimewaan ekonomi kepada keluarga dan kroni politiknya. Banyak syarikat milik anak-anaknya seperti Cendana Group dan PT Humpus bagi mendapatkan kontrak besar kerajaan serta desain monopoli untuk projek utama. Ini merupakan permulaan amalan rasuah dan nepotisme dalam kerajaan Indonesia di bawah pimpinannya. Keluarga Soeharto memperluas pengaruh dalam pelbagai sektor ekonomi seperti minyak dan gas, pertanian, perbankan, telekomunikasi, pembinaan serta tenaga. Anak-anak beliau seperti Tommy Soeharto, Bambang Triharmojo dan Tutut Soeharto diberikan peluang mengendalikan projek besar kerajaan tanpa saingan. Contohnya, projek Kereta Nasional Timur dimonopoli oleh syarikat keluarga Soeharto. Ketika ekonomi Indonesia berkembang pesat, kegiatan korupsi, kolusi dan nepotisme KKN semakin berleluasa. Transparency International menilai Indonesia sebagai antara negara paling korup di dunia. Krisis kewangan Asia 1997 menyebabkan ekonomi Indonesia runtuh, nilai mata wang rupiah jatuh, harga barang naik dan rakyat menderita. Rakyat mula menyalahkan Soeharto serta keluarga kerana mengumpulkan kekayaan luar biasa semasa menjadi presiden. Anggaran kekayaan Soeharto dan keluarganya ialah antara USD 15 bilion hingga 35 bilion USD dolar. Termasuk aset di luar negara. Awal tahun 1998, proses besar-besaran oleh pelajar universiti dan rakyat berlaku di seluruh Indonesia. Mereka menuntut pembaharuan reformasi dan penempatan rasuah dalam kerajaan. 12 Mei 1998, berlaku tragedi Trisakti di mana beberapa pelajar ditembak mati oleh pihak berkuasa mencetuskan kemarahan rakyat. Pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya meletakkan jawatan selepas 32 tahun
berkuasa. Baik Presiden ketika itu B.J. Habibie mengambil alih pemerintahan dan memulakan era reformasi termasuk siasatan ke atas kekayaan keluarga Suharto. Pada tahun 1998, Parlimen Indonesia menubuhkan pasukan khas TJTPK untuk menyiasat kes Suharto. Pada tahun 2000 pula, Suharto dituduh menyeleweng dana lebih daripada 1.4 trilion rupiah, iaitu 500 juta US dollar melalui 7 yayasan amal. Namun beliau tidak pernah dihadapkan ke mahkamah kerana alasan kesihatan dan tidak layak dibicarakanlah. Penyalahgunaan kuasa. Suharto guna jawatan Presiden untuk kawal ekonomi negara. Keluarga dan kroni dia dilantik pegang jawatan-jawatan yang besar. Sampai kontrak, lesen dan bisnes semua pergi dekat orang-orang dia. Pendek kata, nepotisme level boss. Okey, tadi kita semua dah dengar penyalahgunaan kuasa. Ni sekarang yang kedua, alih wang ke luar negara. Duit negara disalurkan melalui yayasan keluarga. Selepas tu dipindahkan ke negara Switzerland, Bahamas dan Singapura. Transparency International anggar kekayaan luar negara keluarga dia cecah 15 hingga 35 bilion. Kawal media dan undang-undang. Media tak boleh siar berita buruk pasal dia. Wartawan pun cuba nak bongkar dia punya kes. Ada yang wartawan kena tangkap, ada wartawan yang disenyapkan. Semuanya untuk dilindungi impian keluarga yang paling kaya di Indonesia. Okey, kejatuhan dan siasatan. Bila kes pada 1997 meletup, rakyat pun bangkit untuk protes besar-besaran. Akhirnya Suharto jatuh pada 1998. Barulah siasatan aset bermula. Tetapi banyak harta yang tak dapat dirampas sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya nak bentangkan kesan-kesan kes rasuah Suharto. Pertama sekali, kes rasuah ini memberi kesan besar kepada individu, iaitu Suharto sendiri. Apakah yang dia menerima? Reputasi bila jatuh mendadak daripada seorang presiden yang dihormati kepada beliau, kepada pemimpin yang dikaitkan dengan penyelewengan berbilion ringgit. Beliau juga menghadapi tekanan emosi, kritikal masyarakat dan hilang kepercayaan rakyat. Selain itu juga, beliau turut berdepan siasatan undang-undang yang mencemarkan maruah peribadinya. Nombor 2, kesan terhadap keluarga. Seterusnya, kesan terhadap keluarga. Keluarga Suharto turut menerima tempias. Mereka dipandang serong, perniagaan mereka disiasat dan ramai yang dituduh mengambil manfaat daripada kekayaan tidak sah. Imej keluarga mereka musnah dan mereka terpaksa mengganggu kecaman masyarakat serta media antarabangsa. Nombor 3, kesan terhadap negara. Beralih kepada kesan kepada negara, rasuah besar-besaran menyebabkan pentadbiran menjadi lemah dan tidak tulus. Ekonomi Indonesia merosot teruk semasa krisis 1997 dan 1998. Kerana banyak dana negara diselewengkan, pelaburan asing hilang keyakinan pembangunan terbantu dan kerajaan menghadapi krisis kestabilan politik yang serius. Kesan kepada rakyat menjadi mangsa utama akibat ketidakcekapan pentadbiran, berlaku peningkatan kemiskinan, harga barang naik, peluang pekerjaan berkurang dan kehidupan rakyat semakin tertekan. Rakyat hilang kepercayaan terhadap kerajaan sehingga tercetusnya demonstrasi besar-besaran yang akhirnya menjatuhkan pemerintah Suharto. Hukuman dalam kes rasuah Presiden Suharto 1998. Suharto selepas meletak jawatan pada 21 Mei 1998, beliau disiasat atas pertuduhan rasuah dan salah guna kuasa berkaitan 7 yayasan, termasuk Yayasan Supersema dan Yayasan Darmais.
Namun proses pembicaraan tidak berjalan sepenuhnya kerana Soeharto didakwa uzur dan tidak sihat untuk hadir ke mahkamah. Mahkamah akhirnya menangguhkan semua prosedur dan Soeharto tidak pernah dijatuhkan hukuman rasmi sebelum meninggal dunia pada tahun 2008. Ahli keluarganya, Tommy Soeharto, terlibat dalam pelbagai tuduhan rasuah dan jenayah. Pada tahun 2000, Tommy dijatuhi hukuman 15 tahun penjara kerana mengupah pemenuh untuk memenuh Hakim Agung yang tidak pernah mensabitkannya dalam kes rasuah tanah. Hukuman itu kemudian dikurangkan kepada 7 tahun dan beliau dibebaskan pada tahun 2006. Anak-anak lain turut disesat atas pelbagai dakwaan penyalahgunaan dana syarikat dan yayasan. Tiada yang dijatuhkan hukuman berat. Kebanyakan kes berakhir dengan penyiasatan aset atau perdamaian sivil. Aset dan denda. Beberapa aset keluarga Soeharto termasuk harta syarikat dan tanah yang diperoleh melalui yayasan disita oleh kerajaan Indonesia. Pada 2015, Mahkamah Agung Indonesia mengarahkan Yayasan Supersema mengganti rugi sekitar Rp43 triliun lebih 1.3 bilion kepada negara kerana penyelewengan dana pendidikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang kita tiba di pengajaran daripada kes rasuah buat Presiden Soeharto, iaitu Presiden Indonesia yang melibatkan kes keluarganya. Pengajaran yang kita dapat daripada kes Presiden Soeharto adalah kuasa tanpa kawalan membawa kepada penyalahgunaan. Pemerintahan terlalu lama tanpa semak dan imbang mendorong rasuah serta penyelewengan. Kemudian, apa yang kita dapat adalah nepotisme melemahkan integriti kerajaan. Hal ini kerana pemberian kuasa dan projek pada ahli keluarga dan kroni menafikan peluang kepada rakyat yang layak. Ketulusan dan accountability penting untuk elak korupsi. Kekurangan audit bebas dan laporan terbuka menjadikan penyelewengan sukar dikesan. Sistem undang-undang mestilah bebas dan tegas. Hal ini kerana tindakan undang-undang yang lemah membolehkan pemimpin mengelak pada hukuman dan membuat sesuka hati mereka. Rakyat juga berhak menuntut reformasi. Tekanan rakyat dan suara mahasiswa mampu menjatuhkan rejim yang korup yang membawa kepada masalah kepada rakyat. Rasuah merosakkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Hal ini kerana akibat korupsi yang melanda Indonesia, ekonomi Indonesia runtuh semasa krisis Asia 1997 dan rakyatnya menderita sehinggalah sekarang akibat daripada rasuah presidennya sendiri. Dan akhir sekali adalah kekayaan haram tidak menjamin maruah. Walau kaya dan berkuasa, akhirnya Presiden Soeharto akhirnya dikenang kerana rasuahnya, bukan kerana jasanya, walaupun beliau merupakan seorang presiden yang pernah berkhidmat di negaranya sendiri. Maka, sebagai kesimpulan, kita dapat belajar bahawa kes rasuah Presiden Soeharto dan keluarganya menunjukkan bagaimana kuasa politik yang tidak diawasi boleh membawa kepada amalan kronisme dan nepotisme yang meluas. Sepanjang pemerintahan Soeharto dari tahun 1966 hingga tahun 1968, anak-anak dan kawan beliau menerima kontrak perniagaan yang banyak memonopoli ekonomi dan kemudahan yang menentukan mereka sendiri. Sekaligus ini menimbulkan kerugian besar kepada negara Indonesia dan menyebabkan rakyatnya menderita. Selepas kejatuhan rejim Orde Baru pada tahun 1998, beberapa ahli keluarga Soeharto disiasat dan menghadapi tindakan undang-undang. Namun, banyak dakwaan terhadap Soeharto sendiri tidak membawa kepada syarikat penuh kerana faktor kesihatan dan kekalangan. Kes ini menjadilah pengajaran buat kita semua bahawa penyalahgunaan kuasa secara sistematik yang berlaku dalam pemerintahan yang bersifat authoritarian dan menekankan pentingnya pembaharuan institusi, ketulusan serta tadbir urus yang baik bagi mencegah rasuah skala besar pada masa akan datang. Sekian, ini sahaja daripada kumpulan kami. Jadi marilah kita semua mengelakkan amalan rasuah bagi membangunkan negara yang berpaksikan di atas amalan integriti dan menjadikan kita rakyat yang maju dan berdaya saing tanpa sifat-sifat yang akan meruntuhkan diri kita sendiri. Sekian, terima kasih.